Assalamualaikum tuan-tuan dan juga puan-puan. Bersama dengan saya Rashdan dari Rad Motoring Selayang tuan-tuan. Hari ini kita dalam segmen D tuan-tuan. Sedan yang mewah, panjang, lebar, terbilang, kondisi yang mantap, maintenance pun murah, road tax pun tak terlalu mahal tuan-tuan. Mampu milik dari segala aspek kehidupan tuan-tuan, okey? Yang pertama, kita mulakan dengan yang warna putih, suci dan murni ni tuan-tuan. Yang ini Toyota Camry 2.0 GX Spec tahun 2015 tuan-tuan. Specialnya GX Spec ni, lampu depan dia dah datang original daripada kilang Toyota. Smoke tuan-tuan. And then tuan-tuan tengok rim dia seakan-akan Lexus tuan-tuan. Warna grey. Tayar pun 4 biji dah pakai Toyo tuan-tuan. Owner memang ada duit tuan-tuan. Okey. Condition kereta ni memang sangat-sangat cantik. Dari segi interior tuan-tuan boleh tengok. Dia punya leather tak ada crack, tak ada koyak tuan-tuan. Mileage pula baru 210,000. Yang ini full spec tuan-tuan. So dia dah datang dengan multifunction punya steering. Dah siap ada reverse camera, dah siap ada Android player yang asal daripada kilang Toyota tuan-tuan. Bukan tambah, bukan aftermarket punya brand tuan-tuan. And then dia punya speciality dekat GX Spec 2.0 dia dah siap datang dengan tirai. Okey. Seat belakang pun sangat kemas, tak ada koyak, tak ada rekah. Aircon belakang pun masih lagi berfungsi, masih lagi sejuk tuan-tuan. Tuan-tuan, saya tak tahu nak cerita macam mana dah pasal kereta ni dengan tuan-tuan. Condition memang sangat-sangat baik tuan-tuan. Yang ini tuan-tuan dalam market, tuan-tuan takkan jumpa harga bawah 50,000 tuan-tuan. Tapi dekat Rad Motoring Selayang dia ada tuan-tuan. Yang ni saya nak jual dengan harga 45,800 saja. Harga ni tunai saja, siap tukar nama dan juga Puspakom. Siap boleh nego lagi tuan-tuan, tak ada masalah. Datang kita boleh bincang. Tuan-tuan nak goncang kepala saya sampai jadi pun tak ada masalah tuan-tuan. Okey, yang kedua tuan-tuan, saya ada Toyota Camry. Yang ini pun 2.0, tapi yang ini G-Spec sahaja tuan-tuan. Dia tak sama dengan yang depan tu. Okey, yang ini 2.0 G-Spec. Okey. Datang dengan warna silver tuan-tuan. Memang sangat-sangat handsome. Warna ni memang banyak tuan-tuan boleh tengok atas jalan. And then rare-nya dekat spec G ni, dalaman dia warna hitam tuan-tuan. Mostly 2.0 G, warna dalam dia semua cream. Tapi yang ini special tuan-tuan. Dia datang dengan warna hitam. Mileage dia pula 220,000 sahaja. Yang ini pun full spec tuan-tuan. Dia dah datang dengan multifunction punya steering. Tapi dia tak ada Android player, tak ada reverse camera. Radio dia masih lagi standard. Kereta ni saya boleh katakan fully punya standard punya condition tuan-tuan. Okey. Seat bahagian belakang pun tuan-tuan boleh tengok masih lagi kemas. Tapi dia tak ada tirai lah tuan-tuan. Dia tak macam GX spec tuan-tuan. Mostly yang datang dengan tirai ni 2.5 V-Spec dengan 2.0 GX saja tuan-tuan. Okey, G-Spec biasa tak dapat. Okey. Bunga tayar belakang pun masih lagi kemas, masih lagi cantik tuan-tuan. Yang ini nombor plate KL tuan-tuan. VQY 1063. Tuan-tuan bagi dekat saya hanya 35,800 sahaja. Harga dah siap tukar nama dan Puspakom boleh nego, tak ada masalah. Tuan-tuan datang, bawa senyuman, saya datang and sambut tuan-tuan dengan diskaun yang baik tuan-tuan. Okey. And yang terakhir tuan-tuan, saya ada yang ni special sikit. Yang ini Camry 2.5 V-Spec. Yang ini tahun 2012 tuan-tuan. Okey, sebab apa special tuan-tuan? Dia dah siap datang dengan full body kit. Okey, memang kemas, memang handsome. Warna dia pun cantik tuan-tuan. Dia silver tapi seakan-akan ada pantulan warna green sikit tuan-tuan. Macam sage punya green tuan-tuan. Warna memang sangat-sangat cantik. Yang ini dalaman dia full warna cream tuan-tuan. And then ada touch wood dekat bahagian panel. And then dah siap datang dengan Android player. Ada reverse camera. Mileage pula rendah lagi tuan-tuan. Baru 127,000 sahaja tuan-tuan. Yang penting genuine mileage. Bukan mileage pusing-pusing. Bukan mileage setting tuan-tuan. Okay. Yang ini V-Spec. Dia dah datang dengan tirai lah dekat bahagian passenger. And then dekat bahagian kaca belakang ni pun dah ada tirai tuan-tuan. Kalau tuan-tuan rasa panas, boleh tutup, boleh buka. Tak ada isu tuan-tuan. Motor masih berjalan.
Okey, tuan-tuan tak perlu risau, tak percaya, datang bawa foreman, test satu-satu yang saya review hari ni pun tak ada masalah tuan-tuan. Okey, yang ini tuan-tuan bagi dekat saya hanya 32,800 sahaja. Harga dah siap tukar nama, siap Puspakom, siap boleh nego lagi tuan-tuan. Jadi kepada tuan-tuan yang sedang mencari sedan tapi nak sedan yang luas, yang panjang, nampak eksklusif and then tak nak pening kepala pasal maintenance, nak yang boleh pakai dalam masa long term, jangka masa yang panjang, boleh cuba Toyota Camry ni tuan-tuan sebab berdasarkan experience saya Camry ni memang sangat-sangat lasak. Boleh pakai lama, tak ada masalah. Kalau tuan-tuan berminat dengan Camry yang saya review hari ni, boleh call saya untuk appointment, datang cari saya, boleh nego sampai jadi. Saya Rashdan. Assalamualaikum.